Okay, sekarang sebelah 3 rua saya nak teruskan ke atas. Okay, daripada batu yang ni juga, tebengan ni. Saya nak turun kat sini. Macam perjalanan orang ni. Bukan masa saya pernah lalu kat sini, insyaAllah. Saya nak sampai ke puncak maksimum. Kita cuba cari jalan tu balik lah. Kita berehat sekejap ke insyaAllah macam mana. Alright. Yang penting saya nak pergi ke parameter terakhir ataupun parameter maksimum. Alright. Air dah ke belakang dah. Air di belakang dah. Ya, kat satu punya air. Saya tak ada lah. Okay, saya nak kena pasti sini dulu. Bunyi air sampai kurang dah. Sebab saya telah membelakangkan aliran air, punca air. Tahu mesti dia ada tebengan sini, tebengan las. Tebengan lah, tebengan C lah. Dia dengan C. Sebab dia berapit bila tanting sana. Sini tebengan terakhir. Tanting sini. So, nanti gabung di sana yang akan bergabung ke bawah ni semua. Tak ada suara dia ni. Dia bunyi kat bawah sana. Kita halang kat sini maksimum. Sekarang saya akan mendaki lah. Saya akan mendaki, cari posisi yang sesuai untuk saya daki. Jalan molek ni kat sini. Saya nak faham mesti ada sini rabung dia. Coy bunga ni. Lama dah tu. Subhanallah. Dia belakang tu merah. Tu dia.